Kelly's Castle. Misteri, tipu muslihat, percintaan, ego dan penampakan hantu yang dikaitkan dengan istana sudah tentu cukup untuk menarik minat pengunjung selama ini. Video ini bukanlah hanya merungkai misteri istana Kelly's Castle, tetapi beberapa rahsia di sebalik pemilik asal istana ini. Jadi, untuk sedikit info sejarah, Batu Gajah pada kurun ke-19 memang terkenal sebagai kawasan pengeluaran biji timah serta getah yang utama di negeri Perak dan Tanah Melayu. Disebabkan itulah, ramai usahawan dari Eropah yang datang ke kawasan ini untuk melabur dan membuka ladang-ladang serta lombong biji timah di sini. Di antara orang Eropah yang datang untuk mencuba nasib menjadi taikun perladangan getah di Batu Gajah ini ialah William Kelly Smith yang berusia awal 20-an pada tahun 1890. Okey, satu info menarik. Pokok getah bukanlah tumbuhan asli Malaysia. Benih getah ni pada asalnya dibawa dari Kew Gardens di London ke Singapura oleh seorang lelaki bernama H. N. Ridley. Beliaulah kemudiannya membawa benih ke Kuala Kangsar Perak di mana pokok pertama ditanam pada tahun 1877. Kuala Kangsar merupakan daerah industri getah pertama di Malaysia dan getah menjadi sumber pendapatan penting negara sehingga ke hari ini. Okey, berbalik kepada cerita William, pada tahun 1903, William Smith yang berusia 33 tahun kembali ke Scotland untuk melawat ibunya yang sedang tenat. Namun, William Kelly Smith kembali ke Malaya pada tahun 1903, yang mungkin menunjukkan dia tidak menghabiskan banyak masa dengan ibu yang sedang tenat atau adik-beradiknya. Kemudian dia bertemu bakal pengantin perempuannya, Agnes di Pulau Pinang semasa perjalanan pulang ke Malaya. Okey, ringkaskan lagi cerita. Dalam masa setahun saja kenal, beliau kahwin dengan Agnes cepat-cepat. Setelah berada lama di Perak, beliau akhirnya memutuskan untuk membina sebuah rumah agam besar yang kaya dengan keindahan seni bina. Rumah itu dikenali sebagai Kelly's Castle. Dikatakan beliau membina bangunan ini sebagai tanda cinta beliau kepada isterinya. Kononnya sama seperti Shah Jahan membina Taj Mahal untuk isterinya, Mumtaz Mahal. Rumahnya ini begitu unik sehingga disebut di akhbar London Financier pada 15 September 1911 sebagai bangunan paling unik di Timur Jauh. Hebat kan? Sebenarnya pada tahun 1909, William telah membina rumah miliknya yang pertama, dinamakan sebagai Kelly's House sebagai kediaman keluarga. Tetapi, struktur binaan Kelly's House tidak disenangi oleh Agnes, kerana kurang sesuai dengan keadaan cuaca yang agak panas. Istana yang dikenali sebagai Kelly's Castle, dibina berasaskan seni bina Scottish, Moorish dan India. Kelaziman keluarga elit Eropah, yang duduk tanah Melayu pada zaman itu, untuk melarikan diri ke stesen-stesen tanah tinggi pada musim panas. Antara stesen-stesen tanah tinggi yang wujud di sekitar Perak pada zaman itu adalah Bukit Maxwell, Bukit Fraser dan Bukit Klaidang di Ipoh. Bagaimanapun, semasa pembinaan Kelly's Castle, wabak penyakit Spanish flu telah merebak sehingga menyebabkan ramai pekerja pembinaan meninggal dunia. Disebabkan itu, sebuah kuil Hindu dibina, di atas permintaan pekerja dari India, sebagai kepercayaan untuk menghindari penyakit berkenaan. Kerja pembinaan diteruskan tapi ringkaskan cerita lagi,
William Kelly Smith mendapat radang paru-paru dan meninggal dunia di Lisbon pada Disember 1926 pada usia 56 tahun. Isteri William, Agnes menjual estate Quinta Kellis dan Istana Kelly kepada sebuah syarikat British, Harrisons dan Crossfield yang kini adalah sebahagian daripada Saint Darby. Ada pula mendakwa bahawa isterinya Agnes, yang bosan dengan kehidupan di ladang, telah pulang ke negara asalnya, dan William dalam perjalanan untuk menemuinya. Harrisons dan Crossfield pula hanya menggunakan tanah itu untuk menanam kopi dan teh, tetapi mereka langsung tidak mengendahkan istana itu. Pada tahun 2000, Kerajaan Malaysia memutuskan untuk membaik pulih ladang Kellis lama yang usang dengan melihat potensi tempat pelancongan. Jabatan Pemeliharaan Muzium telah memulihkan sebahagian besar Istana Kelly kepada kegemilangan yang belum selesai pada tahun 2012. Pasukan reka bentuk daripada WHW telah dibawa masuk untuk membuat papan tanda di rumah itu, yang mana mereka telah melakukan penyelidikan latar belakang yang banyak. Dan gambar yang digunakan dalam papan tanda adalah sahih yang disumbangkan oleh cucu William Kelly Smith kepada Persatuan Pelancongan Perak. Satu bilik dilengkapi dengan kepingan antik berdasarkan beberapa foto keluarga lama tersebut. Semua usaha ini hanyalah dilakukan selepas istana ini diabaikan selama hampir 80 tahun. Bayangkan, 80 tahun terbiar, ramai yang lalu jalan di situ tiap-tiap hari tetapi tiada yang menyedari keistimewaan istana ini. Konon ceritanya, ramai yang terkorban di situ. Justeru lokasi berkenaan dikatakan berhantu, namun keadaan itu dikaitkan dengan kematian keluarga Smith, tetapi cerita berkenaan tidak benar. Apa yang pasti, semua anggota keluarga Smith tidak mati di dalam bangunan itu. Mereka hanyalah sempat tinggal di rumah kuning saja bernama Kellis House, yang bersebelahan Kellis Castle. Rumah tu hampir musnah ketika dibom semasa Perang Dunia Kedua. Info menarik, pembinaan istana ini tidak menggunakan besi atau paku. Batu bata dilekatkan menggunakan campuran telur itik, pasir, kapur, gula merah dan madu. Sebabnya, tiada semen di Malaya masa tu. Pandai engineer masa tu, sebab istana ini masih steady sampai sekarang. Walaupun menyeramkan dan dikaitkan dengan kisah mistik, lokasi itu mampu menarik minat pelancong untuk terus meneroka apa yang ada dalam istana separuh siap ditinggalkan lebih 100 tahun itu. Adakah istana ini menjadi tarikan unik hanyalah sebab kecacatan separuh siap? Apakah bukti kewujudan misteri paranormal di istana ini? Adakah bukti terowong rahsia? Apa terjadi kepada harta peninggalan William yang masih berada di istana ini? Apa yang terjadi kepada keluarga William? Apakah special sebenar istana ini sehingga pengunjung dari pelbagai sudut dunia masih mengunjung? Kenapa Kellis Castle bakal dilupakan? Jangan lupa untuk menonton bahagian kedua untuk merungkai misteri sebenar Kellis Castle.